Kalau di depan anda ada 3 jenis pelembap, semuanya ada bahan yang bagus, ya. Bagaimana anda pilih? Adakah anda pilih berdasarkan tekstur? Adakah anda pilih berdasarkan masalah kulit atau berdasarkan bahan yang sedang viral? Sebenarnya inilah sebab ramai orang boleh tersalah pilih moisturizer, bukan sebab produk tu tak bagus, tapi sebab diri sendiri tak betul-betul faham keadaan kulit sendiri. Ada kulit yang nampak berminyak tapi sebenarnya dehydrated, ada yang ada tiny bumps, rasa kasar dan tak rata. Ada pula memang jenis yang acne prone, mudah naik jerawat, mudah meradang. Dan dalam video ini saya akan bantu anda faham masalah kulit dan cara nak pilih pelembap yang paling sesuai pun saya akan tunjukkan. Jom, let's glow together. Hi glowers, sebelum saya masuk kepada produk, anda kena faham dahulu satu perkara penting. Moisturizer bukan hanya untuk orang yang kulit kering. Kulit berminyak pun masih perlukan moisturizer, kulit berjerawat pun masih perlukan moisturizer, kulit yang ada tiny bumps pun masih perlukan moisturizer. Bezanya ialah jenis moisturizer yang dipilih perlu sesuai dengan keadaan kulit. Jika kulit tidak cukup kelembapan, skin barrier boleh jadi lemah. Bila skin barrier terganggu, kulit boleh rasa lebih sensitif, lebih mudah merah, lebih mudah breakout atau menghasilkan lebih banyak minyak. Banyak sangat masalah yang boleh muncul. Jadi, jangan cepat anggap moisturizer itu punca kulit makin berminyak atau makin berjerawat. Kadang-kadang masalah sebenar ialah anda pilih formula yang tidak sesuai dengan keperluan kulit pada waktu itu. Sekarang kita bezakan 3 keadaan kulit yang sering mengelirukan. Pertama, kulit dehydrated. Kulit dehydrated tidak semestinya kulit kering. Kadang-kadang kulit berminyak tapi rasa ketat, nampak kusam, kurang segar dan makeup mudah nampak tak cantik. Ini berlaku bila kulit kurang air ataupun kurang sokongan hidrasi, hydration. Kedua, kulit yang ada tiny bumps. Biasanya kulit terasa kasar, tak rata, ada biji-biji dan boleh juga ada tona yang tak sekata. Ini selalunya berkait dengan lebihan minyak, sel kulit mati atau tekstur kulit yang tidak sekata atau ada lekukan. Ketiga, kulit acne prone. Ini pula kulit yang mudah naik jerawat, mudah meradang, perlu penjagaan yang bantu tenangkan kulit sambil kekalkan kelembapan. Jadi sebelum pilih moisturizer, anda perlu tanya diri sendiri, masalah utama kulit saya sekarang yang mana satu? Kalau kulit rasa ketat atau tegang, nampak kusam, kurang segar, tak plump, mungkin kulit lebih perlukan hydration, hidrasi. Kalau kulit rasa kasar, ada tiny bumps, pori mudah tersumbat, tona nampak tak sekata, mungkin fokus anda adalah tekstur kulit dan kawalan minyak. Kalau kulit mudah naik jerawat, mudah merah, mudah meradang dan selalu ada breakout berulang, mungkin kulit anda perlukan penjagaan untuk acne prone skin. Bila anda jelas tentang masalah utama kulit, barulah lebih mudah pilih produk. Sebab moisturizer yang bagus ni dia bukan sekadar melembapkan tau. Formula yang betul juga bantu menyokong keperluan kulit yang berbeza. Kali ini saya nak bawa anda berkenalan dengan 3 gel serum moisturizer baru daripada Cosmodem. Ketiga-tiga produk ini dalam kategori gel moisturizer, jadi tekstur lebih ringan, sesuai untuk cuaca negara kita yang panas dan lembap sepanjang tahun. Tetapi walaupun nampak seperti kategori yang sama, setiap satunya tidak mempunyai fokus yang sama. Kita ada Cosmodem Frost Renew Gel Serum Moisturizer, lebih fokus kepada hidrasi, hydration, kulit yang nampak kurang plump dan kulit yang perlukan sokongan kelembapan. Cosmodem Zero Bumps Gel Serum Moisturizer pula lebih fokus untuk kulit yang ada tiny bumps, tekstur kulit yang tak rata, lebihan minyak dan pori yang mudah tersumbat. Cosmodem Acne Care Gel Serum Moisturizer pula lebih fokus kepada kulit acne prone, mudah naik jerawat, mudah meradang dan perlukan kesan soothing. Jadi jangan tengok ketiga-tiganya sebagai pelembap yang sama, tengok sebagai 3 pilihan pelembap untuk 3 keperluan kulit yang berbeza. Mari kita selidik dengan lebih terperinci Cosmodem Frost Renew Gel Serum Moisturizer. Ini pilihan yang lebih sesuai kalau kulit anda nampak kusam, kurang segar, kurang plump atau rasa ketat walaupun kulit masih berminyak. Bahan utama di dalamnya adalah phyto-PDRN yang diperoleh daripada ekstrak bunga camellia. Berbeza dengan PDRN yang sering dikaitkan dengan DNA salmon, tapi manfaatnya sama, iaitu sokong proses pembaharuan kulit supaya kulit lebih sihat dan lebih segar. Ditambah dengan
hyaluronic acid dan natural moisturizing factor bukan sahaja bantu bekalkan kelembapan pada kulit, malah jadikan kulit lebih licin, kurang menunjukkan tanda-tanda keletihan. Jadi Cosmodern Frost Renew Gel Serum Moisturizer ini bukan sekadar pelembap untuk kulit kering ya. Ia lebih kepada gel moisturizer untuk kulit yang perlukan hydration, plumping effect dan dewy finish ya. Jangan risau, produk ini 100% halal. Ini pula Cosmodern Zero Bumps Gel Serum Moisturizer. Ini pilihan yang lebih sesuai kalau masalah utama kulit anda adalah tiny bumps, pori nampak besar, terbuka, kulit cepat berminyak, tekstur kasar atau tona yang tak sekata. Bahan utama di dalamnya adalah zinc PCA liposome yang bantu kawal penghasilan sebum berlebihan untuk kulit yang lebih seimbang dan kurang berminyak melalui vegan follicular delivery system. Teknologi yang bantu hantar bahan aktif dengan lebih baik pada kulit. Bahan ini dikatakan 15 kali ganda lebih berkesan ya berbanding liposom biasa. Terdapat juga niacinamide yang bantu kulit nampak lebih sekata dan sokong skin barrier. Salicylic acid pula ialah BHA yang sesuai untuk kulit berminyak kerana ia bantu bersihkan pori yang tersumbat. Ini sesuai untuk kulit yang perlukan sokongan tekstur lebih halus, pori nampak lebih kemas, lebih kecil dan tona kulit lebih sekata. Yang ketiga ialah Cosmodern Acne Care Gel Serum Moisturizer. Ini pilihan yang lebih sesuai kalau kulit anda memang acne prone, mudah naik jerawat, mudah merah, mudah meradang atau ada tekstur yang tidak sekata selepas jerawat. Bahan utama di dalamnya adalah 1200 ppm BB Bion Peptide iaitu biomimetic peptide yang diformulasikan daripada gabungan 5 essential amino acids dan 1 fatty acids. Fungsinya adalah untuk bantu dari segi blemishes, pockmarks iaitu lekukan pada kulit dan sokong pemulihan tekstur kulit yang tidak sekata. Bahan ini turut menerima pengiktirafan Global Innovation Awards menjadikannya antara bahan aktif yang diketengahkan dalam formulasi ini. Terdapat juga tea tree oil yang sering digunakan dalam produk untuk kulit berminyak dan berjerawat. Sika pun ada, ini popular dalam produk soothing kerana ia membantu menenangkan kulit yang mudah rasa tak selesa. Jadi Cosmodern Acne Care Gel Serum Moisturizer ini lebih sesuai untuk kulit yang fokus utamanya adalah jerawat, kemerahan, inflammation dan tekstur tidak sekata. Jadi ingat, jangan pilih moisturizer hanya sebab bahan itu nampak menarik atau sebab teksturnya nampak ringan sahaja. Pilih berdasarkan masalah utama kulit anda juga ya. Kalau kulit nampak kusam, rasa ketat, kurang segar dan perlukan hidrasi, anda boleh lihat kepada Frost Renew. Kalau kulit ada tiny bumps, pori nampak terbuka, cepat berminyak, tona tak sekata, Zero Bumps lebih sesuai untuk anda. Kalau kulit mudah naik jerawat, mudah merah, ada inflammation, tekstur tak sekata selepas jerawat, Acne Care lebih relevan untuk anda. Yang penting faham dulu apa yang kulit anda perlukan. Bila anda faham, barulah pilih produk akan jadi lebih tepat, lebih betul. Kalau anda nak saya bantu bandingkan lebih banyak produk begini, tuliskan di ruang komen. Jangan lupa subscribe supaya kita boleh glow together. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.